Hari ini ada sebuah kereta Proton S70 flagship. Mari sini pasang TV free. Jom kita tengok macam mana pasang. First, kita buka drawer dulu. Dah buka, kita letak line tempat dulu. Sekarang ada 1, 2, 3, 4 skru kita nak buka. Dah buka, awak tengok bodi belakang ada satu power socket, kita nak cabut dia keluar. Dah cabut power socket ada 3, kita mesti nak guna ini lah 3. Sekarang guna kita punya soket. Tadi kita cabut punya 3 soket, kita nak pasang kat sini. Yang batu, yang bawah punya cover pun cabut lah. Yang kanan cover pun buka lah. Sekarang kita tarik wire. Yang button letak kat atas, yang wire kita nak tolak masuk dalam. Sudah siap, kita semua cover masuk balik lah. Okey, dah pasang siap. Sekarang kita tengok function. Kita masuk di lepas handbrake, dia ada keluar driver safety, kita tekan button ini. Tekan sekali, dia mesti boleh tengok video lah. Okey, yang button ini awak hold lama-lama, dia tukar lagi sport mode lah. Sport mode, tekan lagi, tukar lagi eco mode. Tekan lagi sekali, pergi comfort lah. Yang last, yang button ini awak tekan 2 kali, dia terus masuk twist setting. Tekan 2 kali. Kalau nak tahu TV punya barang, boleh WhatsApp kita lah. Kita mesti menjawab. Thank you semua orang.